Assalamualaikum guys. Sawadikap, kap kungkap. Apa khabar, mengkomen semua. Okey. Hari ni pagi ni tak adalah pagi sebab tadi pagi okey, aku nak cerita yang aku check in kat mana. Ni. Apa nama tu dah? Jomtien Beach Market. Jomtien Beach Market. Dia hotel ni bagus. Sebab apa? Sebab sebelah aje ada ni lobby. Lepas tu dia bilik yang aku ambil tu tak ada sarapan pagi. Tapi bila aku tanya, kata tak ada. Tapi tak apalah, pergilah makan, dia kata. Ya, dia bagi makan. So Bagi makan. apa lagi, kita orang sebat lah. Kan boleh makan yang betul pun kan. Minum air. Lagi satu Milo kita dah ambil, kita dah bawa siap-siap dah. Kita just ambil air panas, roti bakar je lah. Makan roti bakar lah. So sambil-sambil makan tadi aku edit lah cerita-cerita aku datang tu. Dapatlah 2 cerita, jadilah. Siapa yang nak bagi kan? Sementara tengah duduk, siap dah edit 2 cerita. Okey, hari ni aktiviti aku di Pattaya tak ada apa. Aku nak pagi ni tak adalah pagi. Dah tengah hari dah pun, dah 9 lebih dah waktu Malaysia, kat 12 dah. Aku nak pergi makan tengah hari. Di mana? Di kedai semalam yang aku berhenti tu, kalau korang tengok kan, kat masjid kan. Kat area tu ada 2 masjid So yang tadi tu masjid pertama belah kiri. Korang lajak depan sikit lagi, yang masjid tu belah kiri juga. So dekat situ ada 2 masjid. Jadi untuk makan tengah hari, korang pergi kat masjid yang kedua. Lepas tu korang parking dekat masjid tu. Lepas tu korang jalan je kaki terus je seberang jalan tu. Situ sedap. Harga pun murah, makan pun berasa. Kalau dekat Pattaya lah ceritanya kan. Kalau kamu pergi tempat lain pun ada juga kedai makan, Kames restoran lah, apa semua tu lah kan. Tapi harga dia meninggal lah kat Pattaya City kan. Jadi kita pergi kampungan dalam sikit tu. Senang je, kau type masjid je kan. 200 meters, turn right. Kau type masjid je, nanti dia bawa lah ke sana. Okay. Alright, so aku nak mengalir ke masjid dulu, pergi makan tu. Tak apalah, nanti dekat sampai dia aku tunjuk kau masjid tu kan. Parking kat mana apa semua kan. Lepas tu kita pergi kedai makan seberang tu. Turn right. Okay, jom. Asyik mak rempit sini weh. Pacak jauh gila. Kau lah. Jadi lah. Okay, kita dah sampai simpang kita nak masuk kampungan Islam. Dalam ni ada masjid. Terus je, kau terus je. Steady lah, dia pacak tadi siap masuk gear tau. Ni Honda Service. Kita ni pasar. Ni pasar Thailand, kita tak boleh nak pergi. Ada dalam lagi, ini sambung balik. Okey agama, kita dah nak sampai dah masjid yang kedua. Masjid yang pertama tadi dah lepas, yang semalam tu kan. Depan ni sikit masjid kedua. Tapi budak tadi dalam ni pun dia pacak lagi. Betul-betul marempit Thailand tu lah. Aduh, yang member belakang tu redo je dah, helmet tak pakai. Tapi dia pandai agak. Dia rasa macam nak terlentang tadi, dia tutup minyak sikit. Dia makan tutup minyak lah. Aku rasa dia macam brake sikit lah. Dia brake kaki sikit. Lepas tu motor tu macam slow sikit lah. Lepas tu dia control dengan minyak lah. Alright, kita dah sampai dah. Ni dia masjidnya. Kedai makan dia ni. Kedai makan dia ni, belah kanan ni. Ni masjid. So kita akan parking dalam masjid lah. Kita nak pergi makan. Sini pun malam-malam pun penuh ke orang menjaga sini ni. Okay, ni masjid Alright, kita dah sampai kat masjid. So nanti korang pergi sini, korang jalan kaki situ, pergi seberang. Kalau nak makan tengah hari dengan makan petang ke
Tapi kalau malam kamu datang masjid kat sini, penuh ni orang menjaga ni. Penuh kat sini. Alright. Okay. Ni lah dia kedai yang aku cakap depan masjid tu. Kat sini macam-macam ada. Nasi ayam ada, nasi itik ada, nasi goreng-goreng, tom yam, semua ada lah. So harga dia pun okey. Dia tahan. Semalam aku dah makan kat sini. Masakan dia memang berhasil lah. Memang sedap lah. So sup dia paling padu lah sup. Kalau kau nak makan sup, dia nampak tu. Ni nasi ayam, nasi itik pun ada, sup daging, sup tulang, macam-macam sup ada. Ni sup tulang lah. Nak kuih-kuih sini. Kalau datang sarapan pagi-pagi kan, nak kuih kan, nasi pomok, sup. Sup dia nampak, sup madu. Right. RM8 dia punya. Apa? Mangga tu, pula mangga. Mangga. Nampak macam sedap. RM8. RM8. 8 baht. 80 baht. Oh yelah, dia tak sama dengan Hatnyai lah. Alhamdulillah guys, aku tak nak tunjuk lah tadi pauk-pauk yang kita makan tu. Continue for 2 kilometers. Takut nanti koma telur pula kan. Tapi menu aku makan tadi, sup Mantara Guru ambil sup daging. Padu lah sup dia. Aku ingat dekat Danok yang paling sedap sup. Rupanya dekat sini nombor 1. Danok jatuh nombor 2 lah. Itu tekak aku lah kan. Tapi sedap lah. So tadi aku ambil nasi putih, ayam masak pedas, lepas tu telur dadar 2 biji. Itu sup tadi lah. Semua sekali duit Malaysia bukan dalam RM28. Boleh lah. Sup dia, daging dia padu lah kan, lembut. Banyak kan dia. Banyak. Tak habis ke tadi? Tak habis kan? Tak habis. Tak habis semua. Ni kenyang sampai ke petang. Malam gerang baru kita pergi keluar makan lagi kan? Okay, aku nak gerak ke tapak Baiwik. Ke sini pun boleh. Aku nak tengok baju. Tadi ada budak tu pakai baju yang sama macam semalam, tapi lengan panjang. Yang kita orang beli semalam tu lengan pendek. 290 kan baju tu kan? Semalam, ingat tak harga dia? Tak ingat lah, 300 lebih. 290. 200 lebih. Betul 390. 300 lebih. Lengan pendek saja 390. Lengan panjang, kalau lengan pendek 39, lengan panjang pergilah 49 ataupun 500 baht lengan panjang kan. So okey lah. Bagi aku okey lah, boleh lah support, tak ada masalah pun. Alright, jom kita nak bergerak ke tapak Baiwik. Nanti kita sambung balik. Okey korang, kita dah sampai dah di tapak Baiwik. Tapi cuaca korang tengok, gelap. Petang semalam masih kita orang sampai, lepas beli belah baju apa semua tu, hujan kenyang-kenyang. Cepat-cepat lah kita orang cabut kan, balik hotel apa semua. Lepas tu malam nak keluar pun macam kenyang-kenyang kan. Jadi aku tak keluar lah semalam. Malam pertama punya tapak Baiwik. So malam ni mungkin kita akan keluar lah ke tapak Baiwik tu kan. Tapi okey lah. Redup ni lah. Ni lah dia tapak Baiwik. Okey, kita orang dah 2 malam. Tapi kita orang punya plan 3 malam kat sini. Ni tapak lama. Semalam nak tunjuk koma, tak nampak kan? Ni tapak lama. Dulu kat sini memang meriah. Tapi sekarang ni yang aku dengar bukan nak buat rumah. Belakang tu ada satu tapak dia orang nak buat stadium baru. Stadium tu macam stadium Olimpik ke apa dah katanya. So yang tapak ni dia orang nak buat macam tempat peserta-peserta tidur lah. Kompleks macam tu lah kan. Jadi beralih ke sini, beralih ke depan ni tapak Baiwik. Inilah dia rupanya tapak Baiwik, nampak. So semalam ada 2 konsert, kat sana satu dengan dekat depan ni satu. Jadi tak adalah besar macam dulu-dulu kala kan. Dulu kala besar.
Ada 3-4 tapak konsert. Tengok ni. Tahun ni macam, bagi aku macam pelik sikit lah. Dia punya ni susunan dia rata je lah. Macam mana. Okey, kita nak tengok jap baju Bike Week dah sampai ke belum. Tutup lagi situ. Ingat sini tadi. Tu cakap macam pelik rupanya ni baju dia tutup lagi kau mah. Ni salah satu compact dia dah siap dah, nampak? Dulu tan. Ya, ni indoor punya apa ni? Athlete Stadium. Indoor Athlete Stadium. So dulu diorang buat kat sini masa aku datang 2 tahun lepas. Oh, sini Red Indian punya tapak lah. Dia buat apa ni? Main sound system. Yang kita ronda jap. Ronda adalah Red Indian punya pot. Besar pot Red Indian. Aku rasa kat sini lah kot ada jual barang-barang kulit ni. Barang-barang leather ni kan? Tak jalan sangat. Tak tahu lah semalam dah ni ke belum. Dia dah on ke belum semalam. Pusing. Masih ada yang baru sampai lagi, nampak? Tak sempat lagi diorang nak set up. Ni bubut motor Malaysia. Assalamualaikum. Nampaknya aku punya hajat nak cari, nak cari beg duit tak kesampaian lagi ni. Tak macam payah piawaian ni. Piawaian aku nak mencari beg rider. Oh, ni lah dia stadium dia, kau nampak? Kau Leo. Oh, ni nampak? Barisan sana tu belakang tu cakap semua orang Malaysia punya tapak jualan. Berapa CVT Care Value Team. Nampak ni 8,500 baht helmet Predator. Kalau kau nak beli, kan ada yang budak tu beli kat sini lah, yang daripada ni kan. Ni Kawasaki. Kawasaki Kawasaki. Thailand. Good. Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia. Okay. Cok foto. Okay. Alhamdulillah sihat. Dari mana? Daripada Kuala Lumpur bang. Abang di mana? Pening mai. Ni buat Kawasaki ya. Halo. Ya. Nice. Couple seat Thailand. In Thailand only. Yeah. Thank you. Shark Rider. Alright, thank you very much. This one 1,000 No. Set. 6. 650. No, this one 1,000. 1,000. Same 1,000. Very big Alright. Okay bang, ini memang tapak Kawasaki lah. Semalam sampai. Saya pun semalam sampai lah. Okay. Sampai sini, I take the photo. Can there. You want here and there. Ada tengok gambar sini. Malaysia. Okay, thank you very much. Bye, see you again. Okay bang. Betul. Orang tak main. Ada depa busy lah. Ya, betul. Hal sikit lah. Hak ni jual barang lah, dah ah. Depa ni group. Main sini party, buat barbecue. Depa main juga kawan lah. Yalah, saya sebab bawa rumah je tak boleh join. Baik, dia orang duk minum-minum semua kan. Ada Kawasaki kan lah. Okey lah. Dulu tahun lepas main tak? Tahun lepas tak main? Saya main tahun lepas.
dah berubah lah. Sudah dulu ada Itulah dalam tu kan. ada bukit, ada pokok lah ni depan tebang habis kan, nampak tak tu. Itulah depan nak buat stadium punya ni kan. Ha? Stadium punya tempat tidur tu kan. Serta peserta tu kan. Ini tempat dia lah. Tempat parking motor. Ya. Parking motor. Dia ada di dalam. Ni Ya. ni saya nak pergi ronda lah. Tengok. Habis clear dah tu. Clear habis lah. Itu saya cari tempat dia sini dulu saya masuk ni parking kat sana. Kat sini ada bukit. Oh. Betul, saya pun tak. Habis dah bang, clear dah. Nampak berubah. Betul. Dah tak macam dulu dah kan. Baik. Okey bang, masuklah. Assalamualaikum. Ya, boleh melangkah malam. Alright. Aduh. Takkanlah kita nak lepak pula. Dia orang nak lepak minum-minum kan. Yang sing semua. Takkanlah kita nak join. Oh, meriah. Seronok lah aku mau tengok tapak Byway ni kan. Tahun depan boleh datang. Tapi kena musafir lah. Ride malam je. Ride malam. Lepas tu tidur dekat Patalong. Kat puasa malam jalan sampai Phuket, sampai Pattaya. Ni lah kedai dia tutup lagi. Dia kata pukul 3. Memang pukul 3 lah. Takkanlah nak awal pula kan. Assalamualaikum. Pukul berapa buka tu? Jual baju. Ha? Pukul 12. Pukul 12. Pukul 1 kita lah kan. Tapi dalam tu dah ada lah tu. Orang dia tak ada lah. Apa kita tunggu depan tu lah. Okay, jom. Okay guys, ini boot tadi yang kita berhenti tadi. Kawasaki Club versus Kawasaki Thailand. Sini lah tadi yang kita berhenti. Oh, tapi rasa between Victoria. Oh, lawa. British pet lah. Kita jumpa subscriber ni. Daripada mana bang? Daripada Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur. Nama? Nama Azam Channel. Kita jumpa kat sini bang. Kat Pattaya. Dekat Pattaya Burapa Byway ke bang. Mantap. Ni dia subscriber bang. Terima kasih follow bang. Sama-sama. Baik. Apa buat yang terbaik. Okey. Saya memang tak jemu tengok. Mana abang kenal muka saya? Saya dengar cakap tu orang Perak. Lepas tu saya tengok akak. Oh. Rasa macam betul. Rasa macam tak. Kat situ tadi lah. Tiba-tiba saya kata pula saya cuba tegur lah. Muka dia yang glamour, muka saya tak. Abang pun glamour sebab saya dengar cakap tu. Oh, ya ke? Suara tu dia lain sikit. Baik. Terima kasih bang. Okey, baik. Okey guys, kita dah sampai ke tempat beli topi. Aku dah ambil topi putih satu. Ambil botol air merah satu. Key ni satu. Stiker ni memang lawa. Stiker ni lupa beli. Aku nak beli sikit stiker ni. Ni hasil dia. Pisang. Okay guys, kita dah masuk ke kawasan Red Indian. Jaga-jaga kawasan Red Indian ni. Dia kena balik kapak. Okay, kita dah sampai kat Red Indian punya tempat. Nampak tu, water bike. Aku nak tipu apa? Betul nampak? Semua rider. So, kena buat appointment kat sini. Ni, nampak. Oh, lawa. Nampak ni. Murah-murah fosil dia kata. Sale nampak. Oh, lawa. Ini ikan ni. This one 200. 1,200. So tadi aku dah tanya, yang ni dia bagi aku 7 eh? Ya. After less? 500? Less. I promote your shop. 500. Member pun serba salah lah. Kau-kau yang kita minta. Tapi okey lah. Bila lagi dia minta kurang kan, nampak? Oh lawa, handmade. Buatan tangan, nampak? Ni kalau kau ada pistol boleh lah pakai pistol. Pistol. So can? 500 kan? Can eh? Oh, bagi tu.
500. 700. No less. No. Tak bagi je. Ni baik tu. Dalam ni nampak ni. Dia buka dalam ni besar. Nampak tu. Tadi ah. Nampak tu. Sawadika. Ni yang terbalik ni kat sini. Ha, dia masuk duit dia. Oh, besar. Okay lah. 700 Last price. 700. Okay. 700. 7. Mai Kat sini pun ada juga. Besar tapi tak boleh challenge lah yang tadi tu. Yang tadi harga dia pun murah. Barang dia pun cantik. Dia banyak aksesori lah. Tapi full leather lah juga sini. Pit, tak beli lah? Jom. Ini kita punya rider SS. Yamaha SS2. Mantap. Ni dia. Kita akan berada di tapak Byway. Ni geng-geng Penang tadi ni. Diorang berbalik daripada tu Pantai Byway tahun lepas. Diorang balik daripada ni Petabak. Ni chip dia. Ini chip dia. Nampak lagi. Okey. Ni depan ni pergi sana. Terus tak habis. Tak tahu lagi bang. Tengok petang lagi. Dah nak hujan ni. Alright. Oh, ada akrobatik lah. Ada akrobatik. Guys, inilah dia Koma kedai yang aku beli dulu. Aku ingat lagi baju dia. Aku beli baju ni yang monyet ni. Tapi aku beli warna putih. Lepas tu tak tahu mana campak baju. Hilang gaib. Berapa harga baju ni? 400 baht. 400 baht. Boleh lah, lawa lah. Monkey. Tak ada jual beg duit lah. So aku beli kat sini lah. Tak ada. Ni stiker dia. Lawa agak stiker dia. Lagi beli warna putih macam ni lah. Lawa agak warna putih lah. Ini katil perempuan lah. Body perempuan. Ni lelaki. Ingat ambil ni lah. Putih ni satu. Lawa lah. Betul lah kedai ni. Tadi dia datang ni, aku tunjuk pay duit aku, beli dekat dia. Kata, oh ya long time ago dia kata. Long time apa? Langguk dia baru 2 tahun lepas je. Tapi aku ingat nak ambil putih tu lawa lah. Kau rasa putih tu lawa. Aku ambil putih lah. Hitam dah biasa sangat hitam kan. Try pakai putih pula. Oh ni dia kau mah. Oh, ini betul-betul motor pencet ni. Betul-betul racun kuat ni. Harga dia berapa ni? 130,000 apa ke? Lawa. Don't sit kata. Okay lah, tak duduk. Ada holding lagi belakang. Tu racun kuat betul lah. Ni orang muda. Ni orang pencen boleh lah pakai ni. Oh ni lebih sikit.
harga dia. Oh, beza dia ada box belakang ni. Okey tu dah. Lawa ke mana? Oren semua, oren. Diorang kata Awi, oh ni pada konsert. Diorang kata Awi nyanyi hari Ahad ni. Ni, kat konsert sini. Kat stage sini dia nyanyi. Ni. Motor boleh naik tu kan? Dia akan bawa chopper dia naik situ lah. Pram naik atas tu. Bagi gempa. Kalau tak ada jemputan takkan Awi nak datang ke tak? Way of Nostalgia. Mantap lah. Nostalgia. Tu lawa motor. Bapak panjang dia punya ni. Oh, tu dia tandas dia. Situ tempat tandas. Dulu tertib lah, cantik, tempat mandi, tersusun lah. Sekarang tak lah. Jauh sangat tandas ni. Oh lama ni ahli bet. Motor pencen. InsyaAllah ada rezeki ni. Motor pencen. Apa kereta? Batman je kereta. Okey, berdekatan dengan sini ada satu road tadi diorang cakap, road 66 tadi tu. Turn left, then slide right. 63 road 63. Kat situ ada juga dia punya ni apa ni, Amazon. Lepas tu banyak lah motor-motor chopper dengan kereta-kereta lama lah, kereta-kereta antik lah. Dia punya ni, dia punya apa, dia punya view kat situ lah. So nak pergi sana pun 45 minit. Aku ingat tadi kalau siap baju tu aku nak pergilah sana.
Habis baju pun buka pukul 3. Pukul Malaysia pukul 4. Lepas tu nak ke sana lagi sejam. Cuaca pun tak apa nak elok lah. Dah hujan kenyai-kenyai. Jadi aku fikir. Aku nak balik ke hotel dulu. Nanti pukul 3 ke pukul 4 kan datang lah. Beli baju lengan panjang. Antara guru nak baju lengan panjang pula katanya. Alright, jom kita sambung sekejap lagi ya. Nak Turn balik left, hotel dulu. then turn right. Berehat jap. Nanti kita sambung balik. Mama, aku sebenarnya ada semalam lagi dekat sini. Sebenarnya 3 malam lah kan. Dia ceritanya ngikutkan yang itu hari aku akan tidur di Patalong. Lepas daripada Patalong terus ke Matlong terus ke Pattaya. Tapi hari tu masa first datang tu aku dah lajak sampai ke Kunsarai. Lepas tu takkan aku nak pergi Matlong pula. Kunsarai Matlong 2 jam lebih 3 jam ni macam tu lah. Baik aku terus lajak kat sini kan. Jadi aku terus lajak lah tidur kat Pattaya ni. Jadi aku dah awal sehari. Jadi booking pula bilik lain sehari. Bilik yang aku booking sepatutnya tu hari ni dengan besok. Tapi dah awal sehari booking lain pula. Bilik hotel yang sama lah. Hotel yang sama, bilik berlainan lah. So aku fikir-fikir pun nak duduk sini lama pun nak buat apa kan. Besok nak ke mana lagi pun tak ada ke mana dah. Jadi aku fikir-fikir ingat besok nak cabut lah besok kan. Esok tu dah start dah konsert. Dentum-dentam dah daripada sini dah dengar dah. Jadi besok aku 200 fikir meters, turn left. aku cabut je lah besok kan. Tak ada gunanya lagi dah duduk sini. Dia nak ride je sebenarnya. Aku ni nak ride je kan. Bukannya beria aku nak jalan sini, nak tinggal situ, singgah sini, tengok tempat tu, tengok tempat ni. Tak, aku bukan jenis macam tu. Aku jenis tembak macam tu kan. Kebetulan lah aku berdua dengan rumah kan. Buat apalah aku nak merayap ke Kilia. Dia tak bagi. Terus motor je boleh masuk. Jadi motor kecil In parking sini. 300 meters, turn right. Motor besar je dia bagi parking dalam. Thank you. Okay, kita datang lagi. Besok aku tak tahu lagi sama ada nak tembak terus ke mana. Sebab yalah besok kita banyak lagi hari kan. Kalau aku balik besok mungkin aku akan terus ke Kunsarai ke. Kunsarai balik. Sebab apa? Aku nak cari tempat-tempat yang senang nak ni. Itu dia ramainya yang beli baju. Ya Allah. Turn right, Yelah, then you will arrive at your destination. penuh-penuhnya manusia membeli baju. Tu lah nampak. Cuma tengok. Ya Allah. Aja gila. Ada kosong sini. Masuk je lah kan. Boleh. Tak apa. Boleh. Ya, terima kasih. Dah belilah baju? Ya. Warna apa? Oh, kelabu yang tu. Oh, ingat putih tadi. Kelabu. Oh, tinggal yang hitam panjang. Panjang berapa? Oh, okey lah. Ini nak bayar? Oh. Oh, pandai dia. Mak kata, mula kita ambil yang mana senang je lah. Jom, kita sambung balik.